Apa yang nak Tuhan ajar? Pengajaran dia daripada puasa di bulan Ramadan ni. Puasa di bulan Ramadan ni Tuhan nak ajar kita melalui rasa akan siapa diri kita yang sebenarnya. Ulama gariskan 3 fasa. Fasa yang pertama, 10 hari yang pertama, iaitu fasa rahmat. Lepas tu 10 hari lagi yang kedua, dah 20 hari, fasa keampunan. 10 hari yang ketiga, fasa pembebasan. Apa benda tu sebenarnya? Macam mana kita nak faham benda tu? Adakah tidak faham benda tu bila kita dah buat, kita sembahyang tarawih, kita apa semua, nanti dah 10 hari, kita dapat rahmat. First kali nak tahu rahmat tu apa? Kalau saya tengok, saya buka Google, saya tulis apa itu rahmat. Rahmat adalah kebaikan yang dikurniakan Tuhan. Apakah kebaikan yang paling besar yang Tuhan kurnia kepada kita? Kebaikan yang paling besar, diri kita. Diri kita. Kalau tak ada diri kita ni, tak adalah kita, mama. Tak adalah dunia ni. Untuk kita tak ada. Tak ada, even Allah tu pun tak ada bagi kita. So Allah tu nama. Nak sebut Allah pun tak boleh, kita tak ada. So diri kita tadi ni, yang datang daripada diri dia, dan Allah kurniakan kepada kita. Tapi diri yang macam mana tu? Yang dikatakan rahmat, diri yang Tuhan pandang seawal-awalnya. Macam mana nak tengok tu? Yang Tuhan pandang seawal-awalnya. Itu yang keluar ayat alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika roh-roh dikumpulkan dan ditanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Rabb kamu? Bala syahidna. Qala bala, bahkan kami menyaksikan. Tapi diri itu masa tu tak ada mata, tak ada telinga, semua tak ada apa. Yang ada hanya kalbu. Tapi kalbu tadi ni menyaksikan kerobban Tuhan, Tuhanan Allah tu. Yang kata lain, dalam kalbu tu tak ada benda lain, hanya ada Allah saja. Kalau nakkan rahmat tu, maka kita kena kembalikan diri kita tu yang sama macam tu. Yang dalam kalbu kita, hati kita ni tak ada benda lain, hanya Allah saja. Itu rahmat. Macam manalah amalan puasa tadi ni boleh membuatkan kita dapat pergi dekat diri tu, sehingga bila kita jumpa diri tu, maka itulah rahmat. Macam mana? Bulan puasa, kita tak makan, kita tak minum. Kita rasa apa? Lemah tu. Sebab badan kita ni sangat memerlukan makanan, sangat memerlukan minuman. Kalau tak ada tu, kita lemah. Yang kata lain, kita bergantung kepada makanan dan minuman. Kita bergantung hidup. Kalau tak, habis kita lemah kita. Macam mana badan memerlukan makanan dan minuman, begitu jugalah hati kita ni, dalaman kita ni memerlukan Allah. Tuhan ajar kita rasa tu ni, rasa memerlukan tu. Rasa memerlukan. Bila kita buka puasa, dekat buka puasa, kenapa time buka puasa tu adalah time mustajab doa? Kenapa? Nak dapat apa tu, daripada lemah nak jadi bertenaga balik. Dekat situ, nampak tak? Jadi maksud dia tu, kita dapat merasai perbezaan lemah kan, yang kita perlukan tadi, sangat-sangat perlukan ni, kita dapat apa jadi? Jadi segar. Macam itulah di dalaman kita. Kita kena rasa macam tu. Kalau kata kita tak dapatkan Allah, kita sangat perlukan Allah. Kalau kita tak perlukan Allah, tak dapat Allah, dalaman kita akan lemah. Nak rasa macam mana? Tu sama macam rasa puasa tu. Bila kita dah dapat memakai tu, baru dalaman kita, bila kita luar segar kan, macam tu juga dalaman akan rasa segar. Jadi Tuhan kasih kita merasai tu. Macam mana? Macam apa rasa dia? Apa dalaman dia rasa? So, yang boleh merasa ni luaran aja. Tapi yang dalaman kita tu rasa apa? Sama rasa macam tu. Dia ataupun lebih kurang macam tu. Mungkin dalaman lebih lagi rasa macam tu. Lebih lagi. So kita dah tak adil dengan diri dalaman kita ni. Yang kedua, masa kita nak makan tadi, kan? Time lapar ni, time melepek kan. Nak makan, makanan ada, tapi tak boleh nak makan. Dia sama macam orang miskin. Orang miskin ni dia orang susah, tapi dia masih ada makanan, tapi dia kena satu-satu. Tapi kita ada yang lebih lagi daripada miskin, iaitu fakir. Langsung tak ada apa-apa, makanan tak ada. Dia pergi, dia jalan pergi kat kedai, nampak ada makanan, duit tak ada, tak ada makan. Melainkan orang kasih lah, faham tak? Melainkan orang kasih. Dan kalau orang kasih tu pun, apa orang kasih makan dah, tak boleh nak ikut selera kita nak makan apa. Itu fakir. Diri asal kita tu fakir. Nak bagi tahu tu, diri asal kita tu fakir. Masa kita dilahirkan, kita tak ada apa-apa tau. Yang kita ada, diri kita tu je. Diri kita tu yang berserta dengan Allah. Yang seterusnya, yang ketiga, fakir satu, yatim. Jadi apabila kita datang masa kita lahir tu, tak ada siapa ikut kita. Kita tak ada sesiapa pun. Kan, yang ibu yang menunggu tu, dia menunggu. Tapi perjalanan kita tu tak ada siapa-siapa pun. Sewaktu kita di benih tu, sampai kita keluar, kita mengembang dalam perut mak, sampai kita keluar,
Tak ada siapa. Jadi kita yatim. Inilah sifat kita ni. Kita tak ada apa-apa, kita tak memiliki apa-apa. Itulah diri kita. Jadi macam nak sombong, kita tambah lagi. Suatu lahir dengan darah, dengan kotor. Itulah dia Tuhan nak cerita pasal hina. Kita lahir hina. Lepas tu Tuhan cakap dekat dalam Quran, kan? Cakap dalam Quran, kita dijadikan daripada air yang hina. Kenapa Tuhan jadi ni? Sebab tak nak kita sombong. Dan last sekali, kan, kita fakir, tak ada apa-apa. Kita tak ada sesiapa. Kita hina. Kan? Hina. Lepas tu kita miskin. Ada buat apa-apa tak? Tak ada buat apa-apa, miskin. Satu lagi kita lemah. Lemah, bodoh, miskin, hina. Itulah diri kita. Okey. Bila kita tahu diri kita ni, maka kat sinilah kita akan bergantung dengan Allah. Apabila kita bergantung dengan Allah, lemah, bodoh, miskin, hina, dalam hati ni ada tak benda-benda lain? Sepatutnya. So kita tak bergantung dengan dia, tak gantung dengan duit, tak gantung apa. Kita gantung dengan Allah. Maka itulah dipanggil hamba. Dan hamba ni lah rahmat. Jadi sebenarnya rahmat Allah tu dah ada dalam diri. Cuma kita tak bangun dia, tak ambil dia. Jadi macam mana ambil? Maka Allah buat puasa. Sebab untuk nak ambil tu kita kena rasa je. Hamba tu apa? Ini maksudnya bulan puasa ni lah. Jadi sebenarnya time puasa tu memang kita kena rasa lapar, kita kena rasa dahaga, kita kena rasa lemah, kena rasa. Sebab dengan rasa tu ni akan terbitkan rasa hamba, rasa nak bergantung dengan Tuhan. So 10 hari pertama ni, apa kerja kita? Ni, kita nak mencari rasa tu bergantung kat Tuhan. Maka itulah rahmat. Nak experience rasa tu je. Dan rasa tadi ni kita kena ada panduan. Apa aku nak rasa? Aku nak rasa macam mana bergantung kat Tuhan tu. Sama seperti aku bergantung dekat makanan dan minuman. Dan sewaktu nak makan dan minum tu happy tak? Happy. Macam tu lah sepatutnya aku bila nak semayang, aku happy dengan Tuhan. Sebab aku nak pergi kat Tuhan ni. Jadi dia tak jadi satu bebanan tau. Malah dia jadi satu candu, saya kata. Kan? Sama saya kata, nak makan happy kan nak makan. Tengok kat atas meja tu dah macam-macam dah kan. Air 4-5 jenis dah, kuih lagi, semua lagi. Punya. Makan dah gembira. Kalau kami adik-beradik kan makan buka bersama-sama kan. Tu taruh nasi tu taruh ni betul. Wah, saya tunggu je, tunggu, saya tunggu. Nasi depan tu dah. Makan dah gembira ustaz kan? Jadi maksud itu kita nak sembahyang tadi ni, nak baca Quran, ni gembira ni, nak jumpa Tuhan ni, ya Allah. Dah apa? Gembira. Gembira nak jumpa Tuhan ni. Jadi Tuhan ajar dekat masa puasa tadi ni. Sebab nak dapatkan yang perasaan kepada Allah tu, payah. Melainkan benda tu Allah anugerah tau. Bukan kita boleh buat-buat. Tapi Allah kasih peluang untuk kita nak tahu macam mana rasa dia tu melalui puasa. Mudah-mudahan Allah beri rasa tu kat kita. Allah anugerahkan rasa tu pula kat kita. Bukan buat-buat, bukan kita usaha-usahakan, tak. Kita minta kat Tuhan, ya Allah, macam mana rasa yang dekat masa puasa ni, aku memerlukan ni, kan? Aku nak rasa memerlukan kau tu, ya Allah. Itu Allah. Tu Allah akan tunjuk jalan lah. Lepas tu masing-masing punya ni jalan. Dia tak sama. Wallahu alam. Okey. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.